Assalamualaikum. Hari ni mak nak tunjuk cara mak buat tahu bergedil. Tahu bergedil ni cara nak potong dia dulu ya. Mak tunjuk cara nak potong dia dulu. Tapi mak tak keluarkan daging itu dalam tu dah. Mak potong je. Potong macam bintang tu kan. Macam ni ya. Macam ni. Tapi mak tak ada buan isi dalam ni tu. Dia ada. Buat sampai siap ya. Sekejap ni mak nak buat inti ya. Ya. Ni mak dah panas kuali. Mak gorengkan burger dulu. Mak pakai burger ya. Tak ada pakai ayam ke apa tak. Burger je. Ni ya. Burger dia. Goreng sekejap ya ni. Dia ada agak garing sikit kan. Boleh tutup api lah. Dia dah kuning ni mak angkat dulu ya. Pasal mak nak goreng kentang pula. Mak pakai minyak ni je goreng kentang. Kentang tu kalau nak rebus pun boleh. Mak nak goreng kentang pula ya. Goreng sampai dia kuning lah. Lepas dia masak kan. Okey ya. Dah macam ni. Agak-agak kuning sikit je. Dah boleh angkat ya. Ni nak chopper ya. Mak tak tumbuk. Orang lain buat tumbuk kan. Mak tak tumbuk. Mak chopper je. Chopper sampai dia hancur ya. Dah chopper macam ni. Ini dalam ni tadi daging burger tu mak campur je lah sini. Campur je. Okey, campur je. Daun dulu ya. Ni mak tambah garam sikit ya. Tambah garam, tambah patis sedap. Lepas tu lada sulah ya. Lada sulah ni suka hatilah nak buat banyak mana. Kalau tak suka pedas, buat sikit. Kalau suka pedas, buat banyak sikit. Macam tu lah. Ni mak buat daun bawang ya. Daun sup dengan daun bawang. Tak perlu banyak, sikit pun cukup lah. Kalau macam tak cukup, tambah lagi. Sikit lagi ya. Kurang sangat. Ni mak buat bawang goreng ya. Buat bawang goreng ni agak-agak jugalah. Cukuplah 1 senduk. Ni mak bubur cili ya. Cili merah. Cili potong. Potong halu-halu lah. Ni mak potong lada hijau ya. Lada hijau, lada merah. Mak lawa. Mak pakai tangan lah kau lah. Senang. Pakai senduk payah. Ya. Dah boleh visik dalam tahu ni ya. Tahu ni tak banyak ni. Dalam 20 lebih je. Okey. Enak ya. Okey. Ni mak nak buat balutan dia ya. Telur ni. Lepas tu mak tambah tepung jagung. 1 sudu lah. 1 sudu penuh ya. Okey. Tu mak tambah garam sikit. Tu pukul rata ya. Ni mak tambah air sikit ya. Jangan banyak-banyak sikit ya. Sikit je lah. Okey ya. Sikit ada 2 sudu air. Tadi telur sama tepung jagung tadi. Mak chopper ya. Tepung jagung sama garam. Sikit garam. Sikit rasa lah. Nak dah panas kan. Barulah kita goreng tahu bergedil ya. Mula panas sangat tu. Api janganlah besar. Takut hangus kan. Agak-agak lah api tu. Tunggu sampai dia mengampung kan. Dia dah ringan tu dah masak lah ya. Ni mak nak angkat dah ni. Dah masak ya. Ni mak nak buat sambal untuk kicap kan. Ni bawang merah, bawang putih sama cili ya. Cili api 2 biji, cili besar berapa biji lah? 1. Okey. Mak goreng ya. Biar dia tak pedas sangat. Sekejap je. Masak ni sekejap je. Pasal apa untuk kita buat sambal kicap tu kan. Macam ni lah. Dah. Ni mak dah buat sambal kicap ya. Tadi bawang semua dah mak dah goreng tadi kan. Nak chopper je lah. Senang. Mak bubur gula 1 sudu. Okey.
Hati ayam ni mak pun pakai sesudu jugalah. Okey. Garam pakai sikit. Agak-agak lah. Pasal apa dia kicap tu dah masin kan. Kalau orang yang suka masam, tambahlah 5. Kalau tak suka masam, tak payahlah. Macam ni je lah. Ni dah siap dah. Tahu bergedil mak. Mantap.